Aku ni kan sebenarnya bukanlah nak cerita apa sangat. Okey, orang kata kalau nak skrin besar jangan pakai iPhone, betul? Pakai phone lipat, okey? Sekarang ni nampak tak? Ini phone lipat aku, okey. Phone lipat ni aku taklah kata tak best. Dia best je. Bila dah buka ni nampak besar kan? Dapat tengok video Red Bull macam ni, memang best, betul tak? Tapi bayangkan kalau kau boleh tengok lagi besar. Tapi macam mana kan? Takkanlah nak pakai tablet, betul? Silap. Aku pakai TV yang boleh bergerak, moving style. Tu dia. Itu dia babe. Siap ada remote. Nak touchscreen pun boleh. Touchscreen lah. Okay, aku touchscreen tengok. Tanpa wire Tanpa wire dia boleh hidup 3 jam. Okay, lihat. Wow. Alamak, bayangkan. Canyon Flash. Baik babe. Dia wheelie pula. Okay, jadi tu je lah video aku ni nak tunjukkan sebenarnya kalau tak puas phone lipat, kau boleh ada Samsung TV moving style ni. Okay, itu je lah. Jadi kalau kau ada duit, sebilangan duit, TV moving style ataupun Samsung phone lipat, komen.